Eh, tanya apa? Eh, asal tak seperti ni. Hatilah kau. Tadi kita bincang pasal persaraan Mrs. Michael lah. Quality, bangun flash. Michael, Ya, Alif. busy ke? Tak adalah. Boleh saya duduk? Silakan. Teacher. Teacher, Ya. saya dengar teacher lagi sebulan nak bersalin, betul? Ya, Alif. Mesti dah tak sabar kan? Okeylah. Lepas ni dah boleh duduk rumah kan? Tapi saya akan rindukan suasana sekolah, kawan-kawan dan sedih lah. Itulah, kami pun kali ikutkan, kami mesti akan rindukan teacher. Teacher, nak ganggu Ya. sikit boleh ke? Boleh? Sebenarnya saya kena buat video montaj Oh, untuk ya persaraan ke? teacher. Alah, malunya. Jadi teacher kena ceritakan kisah kehidupan teacher daripada mula sampai sekarang. Alah, boleh je. Boleh. Okeylah, sikit-sikit lah. Boleh ke saya ambil masa teacher sikit untuk saya interview teacher? Untuk teacher ceritakan kehidupan teacher. Lah, malulah pula nak cerita. Sebenarnya Alif, kisah saya sederhana saja. Saya sebenarnya bermula dengan keluarga kecil. Kemudian waktu tu hidup sangat sederhana. Jadi kita bermain, ketawa. Macam langsung tak ada masalah lah. Minat saya untuk mengajar bermula ketika saya darjah 5, Alif. Masa tu jiran-jiran minta saya bantu anak mereka dalam bahasa Inggeris. Mula-mula seorang saja. Lepas tu makin bertambah pula. Sampailah saya masuk sekolah menengah. Dalam perjalanan hidup ini, saya juga dipertemukan dengan seorang insan yang sentiasa menjadi tulang belakang saya. Suami saya sentiasa menyokong kerjaya saya walau sesibuk mana sekalipun. Dan kami dikurniakan 3 orang cahaya mata yang sangat saya sayangi. Banyak cabaran menjadi seorang guru, Alif. Ada hari kita penat sampai tak sempat berehat. Ada masa kita balik rumah dengan macam-macam masalah. Tetapi tetap perlu tersenyum esok paginya demi murid-murid. Di SKTKU, saya belajar bahawa guru bukan sekadar mengajar di hadapan kelas. Kita belajar memahami pelbagai ragam, memujuk hati murid, menahan sabar dan terus percaya bahawa setiap anak itu mampu berjaya. Dan percayalah Alif, pahitnya ada, penatnya ada. Tetapi saat melihat anak murid berjaya, semuanya terasa sangat berbaloi. Sepanjang berada di SKTKU, saya sangat bersyukur kerana dipertemukan dengan rakan-rakan yang baik-baik. Mereka semua saya anggap seperti keluarga kedua saya. Ada yang sentiasa membantu ketika susah, ada yang selalu menceriakan hari-hari yang penat. Dan ada juga yang sentiasa ada walaupun tanpa diminta. Kadang-kadang bilik guru tu lebih bising daripada kelas murid. Tetapi itulah kenangan yang paling saya akan rindu nanti. Alif, dapat ke catat semua? Jangan risau teacher, semuanya ada dekat sini. Terima kasih teacher untuk masa yang diluangkan. Sama-sama Alif. Saya harap kita dapat jumpa lagi lepas ni. Ya, mesti. Terima kasih Okey, banyak. sama-sama. Apa ni? Alif. Terima kasih.
Selamat bersara Puan Michael. Semoga selepas ini dapat kehidupan yang lebih baik, yang ceria. Yang penting jagalah kesihatan. Dan kita akan menyusul, insyaAllah. Hai Puan Michael, selamat bersara. Semoga sihat, bahagia, ceria selalu. Jumpa lagi. Bye. Kami mengucapkan Selamat bersara Puan Michael. semoga sihat selalu Puan Michael. Selamat bersara diucapkan kepada Puan Michael. Semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik, bahagian rumah tangga, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Selamat Bersara. Inilah saat terakhirku melihat. Hey, have you let him buck? Relax eh. Hah? Apa pula ni? Oh, okay. Next, monsieur.